Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Asri Nawawi aka Bang Kinting. Hari ni Bang Kinting ada di Bagan Lalang, Selangor, dekat dengan Sepang. Jadi sekarang ni dekat belakang Bang Kinting, slide-in camper yang dah dipasang pada pacuan 4 roda model Ford Ranger. Jadi sekarang ni Bang Kinting nak buat tour. Jom kita tengok. Okey, untuk slide-in camper ni dah dipasangkan dengan side awning 270 degree. Jadi daripada tepi ni kita bawa sampailah ke belakang, dan juga ada LED dekat sini, ada 3, 1 2 3, dan juga kita ada kaki. Okey, walaupun side awning ni 270 degree jenis freestanding, tapi masih lagi diberikan kaki untuk melengkapkan ataupun mengukuhkan lagi side awning ni. Baik, dekat di sebelah kanan kita sekarang ni boleh tengok, ini adalah shower tent. Kegunaannya untuk mandi ataupun untuk bersalin. Dan yang menariknya, slide-in camper ni dah diberikan sekali dengan tili ni, boleh tahan dia punya pressure. Okey, jadi kita akan masuk dekat kawasan shower tent ni. Jadi mudah untuk nak bersalin, nak mandi dengan adanya tili ni. Memang kuat. Kalau nak mandi tu memang menarik, sebab dalam slide-in camper ni juga ada water container. Baik, kita akan tengok di sebelah kanan ataupun sebelah kiri kita. Kat sini menempatkan jerrycan untuk kita letak petrol untuk standby kalau masuk hutan pun sangat-sangat function dekat sini, dan masih lagi ada tempat untuk kita letak tools dekat sini. Baik, kita tengok di bahagian hadapan masih ada lagi kompartmen untuk kita simpan rod mancing ataupun kalau Bang Kinting simpan kerusi healing. Okey, so boleh simpan dekat sini. Dia punya ruangan boleh tahan besar. Sekarang ni kita tengok bahagian belakang. Untuk yang nak mandi, kalau tadi kita dah tunjuk air bersih, air pili lah kita panggil kan. Okay. Tapi di belakang ni diberikan sekali dengan water heater. Water heater kalau pergi camping dekat Cameron Highland memang sesuai lah. Taklah sejuk kan, boleh mandi air panas. Baik, sekarang ni jom kita tengok di bahagian charging port. Sini untuk charging port masuk, dan ini untuk kegunaan kita ada switch ataupun plug 3 pin dan juga USB, dan ini dia punya kabel untuk charge. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok bahagian dalam pula. Jom. Okey, kalau tadi Bang Kinting dah pasang shower tent, jadi agak makan space dekat sini. Kalau kita tutup shower tent kejap lagi, kita boleh tolak kompartmen ni di bahagian luar. Tapi apa-apa pun, kita tengok dulu bahagian kompartmen yang ada di slide-in camper ni. Okey. Okey, setiap drawer sekali dengan lock. Okey, macam anda tengok sekarang ni, Bang Kinting duduk di meja. Kita ada meja dekat depan, dan kalau kata kita nak set up untuk tempat tidur, meja ni boleh dijadikan lantai untuk kita letak tilam dekat atasnya. Macam mana? Bang Kinting tunjuk. Ini ada special tool yang disediakan. Kita hanya turunkan saja. Okey, kita hanya turunkan saja sampai dia punya level dah sama dengan kerusi. Okey, dah sama. Jadi sekarang ni kita simpan balik special toolsnya. Lepas tu kita akan buka aircon dulu. Slide-in camper ni dah diberi sekali dengan aircon. Okey, kejap lagi akan sejuk, dan suka untuk Bang Kinting share dengan anda semua untuk material fabric yang ada dalam slide-in camper ni berkualiti. Okey, anda tengok
Ini tanpa net ataupun fabric. Okay, so memang rasa dia punya angin. Memang rasa dia punya angin. Okey, kalau kata sejuk sangat, baiklah waktu malam, takut nyamuk, kita ada mosquito net. Kalau hujan pula, kita ada transparent. Kalau kata segan nak tidur, kita ada blackout. Okey. Dan ini yang paling luar jenis fabric yang tahan sejuk. Jadi kalau kata sejuk sangat, boleh tutup terus material yang terakhir ni. Okey. So Bang Kinting akan tunjukkan ini kawasan aircon dekat atas ni. 12 watt, boleh run lah aircon sepanjang malam, insya-Allah. Mungkin dalam 8 jam macam tu. Baik, sekarang ni kita akan set up untuk jadikan ruangan ni tempat tidur. Tapi sebelum tu, ini adalah bahagian sinki. Okey. Kita tutup semula untuk kita bagi ruang untuk tempat tidur. Dekat atas ni dah ada satu platform tilam, jadi boleh tidur dekat sini. Tapi kalau ramai ataupun ada anak-anak, kita boleh buat di ruangan bawah ni. Sini Bang Kinting tunjuk. Okey, jadi macam Bang Kinting cakap tadi, kita nak set up katil dekat dalam ni, kita kena simpan balik shower tent ni untuk bagi ruangan lebih pada tilam kejap lagi. Baik, kita tutup, mudah saja. Kita cabut saja ni. Sekarang ni angin kuat. Maklum lah duduk dekat tepi laut. Baik, sekarang ni kita tutup semula shower tent yang ada dekat sini. So, kita lipat semula, dah simpan dalam cover shower tent ni. Angin kuat. Okey, jom kita ke bahagian dalam, kita sambung. Okey, sekarang ni Bang Kinting akan tolak storage ni. Okey, dan di sebelah kanan slide-in camper ni ada ice box. Baik, sekarang ni kita sambung balik untuk set up tempat tidur. Okey, senang saja. Tak ambil masa yang lama sangat pun. Sangat-sangat ringkas. Okey, sekarang di bahagian bawah ni Bang Kinting rasa boleh tidur seorang kanak-kanak ataupun dewasa. Bang Kinting selalu buat cara macam ni. Kaki ni masukkan dekat dalam storage box ni dan baring. Untuk tinggi 173 tak ada masalah, boleh tidur macam ni. Tapi lebih sesuai untuk kanak-kanak ataupun orang yang tak panjang, tak pendek. Muat-muat kat sini mungkin 150 lepas kot ataupun 148. Baik, sekarang ni kita
kita akan tarik pull out bed. Dan kita susun semula tilam dekat atas ni. Jadi macam ni lah ruangan tempat tidur dekat atas ni. Agak luas, bang kita rasa memang luas. Untuk dewasa, 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang. 3 orang bagi kita rasa boleh tidur dekat sini dewasa, ataupun nak lebih selesa 2 orang dekat sini. Okey. Sini juga dilengkapkan dengan air ventilation dekat atas tu. Kita ada air intake dan juga exhaust air. Okey. Bagi kita rasa bagi kita dah tunjuk ruangan dalam. So sekarang ni kita keliling slide-in camper ni. Jom. Okay, tapi sebelum tu dekat sini adalah kawasan untuk kita check dan monitor level air dan juga solar system. Dan solar system semua dibekalkan di sini. Kita ada 500 watt solar panel dekat atas bumbung slide-in camper dan inverter 2000 watt dan juga bateri yang ada dekat bawah ni. Untuk water container 80 liter. Jadi sesuai sangat untuk penggunaan camping 3 hari 2 malam. Itu pun rasa lebih. Kita boleh guna air bersih ni, air pili ni, dan juga untuk mandi water heater. Baik, kita tengok dekat luar, kita pusing ataupun kita keliling slide-in camper ni. So inilah rupanya slide-in camper. Bila kita dah set up, kita dah buka, memang menjadi tumpuan. Tadi Bang Kenting pun parking dekat sini. Ramai sangat orang datang, orang tanya, berminat. Okey, jadi yang berminat untuk dapatkan quotation ataupun nak datang sendiri, nak tengok, nak berbincang, boleh terus kontak dengan Sun Meng Auto yang berada di Petaling Jaya. Bang Kenting akan letakkan kontak nombor WhatsApp di description video dan anda boleh terus kontak dengan admin. Baik, sampai di sini saja video kali ini. Saya Sri Nawawi aka Bang Kenting. Assalamualaikum. Bed. Yes, bed. Yeah. Sure. Have a look. I'll show you. This is a pull-out bed. Okay. And then, yeah, sure, can. So for second layer, 173 is okay, I think. And this is portable. You just have to lift up. That's all. Then you can eat it. Yeah.